Dia akan ulas perkara serius. Keputusan rasmi masa PRN Johor 2026, Barisan Nasional dia dah menang besar, Nas. Barisan Nasional dapat 48 kerusi daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri untuk membentuk kerajaan negeri. Yang ni memang dia kukuh lah. Majoriti 2/3 kukuh. So Pakatan Harapan cuma menang 8 kerusi. Anas, jangan gelak sebab kita cuba untuk menjadi serius dan berhemah hari ini. Okey. Keji boleh? Keji boleh. Hari ni, kiranya masa PRN Johor tu kita boleh kata jugalah Barisan Nasional dia dah rampas semula 8 kerusi daripada PH. Termasuklah kerusi Johor Jaya, Perling, Bukit Batu, Jementah dan Tangkak. Lepas tu BN juga rampas kerusi daripada Perikatan Nasional, Nas, Bukit Kepong, Endau dan Maharani. Okey. Masa PRN 2026 ni, semua orang akan jadi panik. Sebab apa tahu? Semua orang panik jugalah masa tu, termasuklah saya. Saya pun tak sabar nak tahu keputusan. Sebab masa PRN Sabah, kita nampak DAP melingkup. PH melingkup. Amanah ada bertanding tak masa Sabah? Tak ada kan? Tak tahu. So kita sebut DAP dan PH lah, dua-dua melingkup. Tapi dekat Johor ni lain, guys. Dekat Johor ni sebab dia berada di Semenanjung. Kita tahu sentimen politik orang Sabah, dia memang tak sukalah orang dekat Semenanjung ni untuk kacau dia punya aktiviti politik dia dekat sana. Tapi dekat Semenanjung ni lain, especially dekat Johor. Kita tahu Johor tu boleh dikatakan kubu buat kuat BN dulu. Tapi BN pernah jatuh juga di Johor. Yes. Kan? Ya, betul. So bila PRN 2026 ni, BN dia boleh meraih hampir 60% undi popular berbanding 43.11% pada tahun 2026. Lepas tu PH dia dapat sekitar 32.6% undi popular berbanding 26.42% pada tahun 2022. Okey. Apa yang kita nak cerita dekat sini ialah kenapa tiba-tiba Pakatan Harapan ni dia boleh jatuh teruk dekat perikatan pula. Kita tolak cerita Perikatan Nasional dulu sebab Perikatan Nasional tu memang dah tak dapat diselamatkan lah. Sebab dia bertanding 33 kerusi dan dia dapat kosong. Sekarang ni kita nak cerita tentang Pakatan Harapan, sebuah kerajaan yang memerintah. Kerajaan yang memerintah, memerintah yang pegang kerajaan pusat, tapi kau lingkup dekat Johor, guys. Lingkup yang tak ingatnya. Dia ada banyak punca kekalahan teruk Pakatan Harapan masa PRN Johor tu. Salah satunya apa, Nas? Punca kekalahan teruk? Anwar Ibrahim lah punca dia. Okey, lagi? DAP. Punca dia adalah Anwar Ibrahim. Senang cerita punca dia Anwar Ibrahim je lah. Nombor 2 Izzah. Yelah, sebab Izzah timbalan presiden kan? Ya, okey. Anas, kau tahu tak siapa dia punya pengarah pilihan raya masa PRN Johor tu? Dia aku tak tahu. PH punya. Siapa? Amiruddin. Masya Allah. dia Menteri Besar Selangor. Melingkup geng Wuyup, kau tahu? Dah lah. Semua menteri turun berkempen gila-gila punya. Menteri, bekas menteri. Yelah, bekas menteri. Macam Zaleha. Siapa lagi? Ramanan. Memang tak ingat lah. Ya, betul. Janji-janji palsu ditabur. Bayangkan kempen PRN Johor ni, Pakatan Harapan ni ataupun yang memegang kerajaan pusat ni, Pakatan Harapan Anwar Ibrahim ni punyalah nak menang dekat PRN Johor tu, Anas. Diorang ni pergi kerah semua jentera dekat sana, termasuklah ceplos lah apa semua. Memang diorang spend duit gila-gila. Kita boleh nampak daripada mana cara diorang kempen, Anas, kan? Betul. Lepas tu bukan sahaja ceplos-ceplos sahaja yang dikerahkan kat sana, menteri-menteri pun. Ceplos yang cakap Melayu slang Mak Saleh? Yang mana? Caprice. Oh, Caprice. Dia ada dia memang ni lah. Okey, sekejap Aku nak bacakan, yang ni adalah kawan kita juga yang tulis kan, sebab aku suka baca benda ni sebab dia tulis banyak benda ni kan, dan sebenarnya lebih lagi punca dia tulis dekat sini 48 dalil kenapa Anwar kalah masa banyak sikitnya dalilnya 48 je. Dia kata ni kawan kita jugalah ni 48 dalil kenapa PH kalah di Johor. Dia kata kan dia pilih 48 sebab 48 tu Barisan Nasional menang 48
kerusi. Tapi pada kita dekat sini sebenarnya lebih lagi kan. Tak, pada kita sebab dia satu je, Anwar Ibrahim. Ya, yang tu betul lah. Tapi kalau kita nak pergi ke sebab dia Nas, dia banyak Nas. Betul. Kau tengok tak, masa mula-mula kempen dulu, okay, saya pun rasa masa tu BN, ingat hari tu Aidil ada tanya, engkau pun ada kan, Aidil ada tanya berapa agak-agak kita target kerusi Barisan Nasional dekat sana. Dan saya punya jawapan hari tu mungkin dia boleh dapat 80 ataupun 80 kau? bukan, sorry. Mungkin dia boleh dapat 40 ataupun dia akan berkurangan sikit. Yes. Sebab masa awal-awal kempen tu, PH dia kempen secara proper Nas. Yep. Dia kempen elok je, macam dia tak adalah kempen yang memaki hamun, memprovokasi rakyat. So kita rasa disebabkan Perikatan Nasional mungkin adalah pertambahan sikit, tapi saya punya bajet masa tu mungkin Barisan Nasional dia boleh menang 40 kerusi, kalau kurang pun dia akan kurang sedikit kan, sebab dekat sana pun dia ada kawasan-kawasan orang yang totok PH kan. Sekali bila kita tengok kan, bila dia dah masuk 2 minggu kempen terakhir tu, kita nampak ya Allah macam-macam kita nampak 2 minggu ataupun 3 minggu terakhir sebelum kempen tu, kita nampak macam mana Anwar Ibrahim kempen Anas. Dia panggil On Hafiz ni budak, dia merendah-rendahkan On Hafiz. Lepas tu dia guna Najib sebagai punching bag. Yang tu satu. Yang pertama dia rendah-rendahkan On Hafiz. Lepas tu yang nombor 2 dia keluarkan statement bodoh. Menang pun saya, kalah Johor pun saya Perdana Menteri, menang Johor pun saya Perdana Menteri. Lepas tu Olivia ingat tak, dia nak buat kempen, rasuah politik memang banyak lah. Rasuah politik daripada dengan Komeng, kata macam-macam projek nak buat. Lepas tu Anwar Ibrahim kata yang dah masa dia terdesak, beberapa hari lagi nak orang nak mengundi, dia pergi bagi tahu kata Sarah akan dinaikkan kalau dapat mandat. Ada sebelum tu ada satu lagi masa sambutan dari Felda, tapi dia pergi ke Pahang. So dia announce dekat Pahang untuk orang Felda lah. Yalah, 1 bilion. 1 bilion. Tapi dia tetap juga dengan naratif hutang dia. Yang dia kata dia kena tanggung hutang Felda berjumlah, kena bayar berapa 900 juta lebih. Kemudian dia kena bu. Ya, dia kena bu dekat situ. Dia kena bu. Lepas tu orang-orang yang penyokong dia menggunakan apa yang dia announce kat Pahang tu kepada orang Felda untuk kempen dekat Johor. Kata kononnya Anwar buat ni bukan untuk PRN Johor, Anwar buat untuk satu Malaysia, untuk orang Felda. Ya. Tapi dia kena ingat, rakyat ni tidak sebodoh begitu. Ya, betul. Sekarang ni, sebab bersedihlah, orang boleh tengok Anwar punya janji semua kencing. Lepas tu bila dia janji lagi, kau ingat orang nak percaya. Ya, betul. Dia sekarang ni, dia bukan tahap orang dia bukan tahap kalau kau percaya kau bodoh. Dia hanya pentaksub je percaya. Ya. Dia kalau orang bodoh pun dia tak percaya lah. Orang bodoh pun tak percaya, sebab orang bodoh ni pun ialah dia pun ada otak juga, ada akal juga. Jadi je yang hanya bukan percaya, yang hanya sokong dia gila babi adalah pentaksub dia. Dan pentaksub dia ni kalau dia tak tunaikan janji pun tak apa, Olivia. Ya. Pasal pentaksub mesti dia kata punca Anwar tidak boleh. Ada excuse. Punca kenapa Anwar tak boleh buat macam ni? Oh, sebab Najib tinggalkan hutang YNDB. Betul tak? Kenapa Anwar tak boleh buat LRT kita elok sikit? Sebab hutang yang dikena. Masa dia memerintah ingatkan hutang negara tak banyak. Dia akan pergi ke situ lah. Ataupun sebab deep state. Sebab Barisan Nasional cuba gagalkan daripada dalam. Dia akan beralasan. Itu pentaksub dia. So kesimpulannya dia, lepas tu Olivia, kalau kau nak tahu, aku tengok masa bila tau Anwar merasakan dia macam tak ada harapan. Dia macam tak ada harapan bila dia start ceramah meneran-neran. Ya, betul. Bila dia start ceramah meronta-ronta. Bila dia start pegang mic dengan meronta-ronta. Cakap cermat-cermat sikit lah. Kan, itu adalah salah satu statement dia.